Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa dhakkirna ma nasina waj'al 'ilmana wa 'amalana wa sa'ira aqwalina wa af'alina wa ahwalina khalisatan liwajhikal karim la riya'an wa la sum'ah ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa haqqiqna bi nuril fahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung perbincangan yang lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhina fid dunya wal akhirah. Hariyatan bi an yuhrasa 'alaiha wa tukhdara fi suwaida'il fuadi wa haqiqatan bi an turfa' 'ala minassati at-tarjih wal i'timadi. Sebenar, yakni patut sangatlah dengan bahawa dilobakan atas mendapatkan risalah ini, kena ada belaka, dan diingatkan segala bicaranya pada mata hati. Setelah dapatkan kitab ini kena belajar, tak boleh baca sendiri, kena belajar dengan orang yang berkelayakan, sehinggalah faham, boleh memahami segala perbahasan, yakni sampai faham. Maksud diingatkan segala bicaranya pada mata hati, yakni belajar sampai faham, boleh amalkan dan boleh sampaikan kepada orang lain. Dan patut bahawa diangkatkan risalah ini ke atas pengajangan kelebihan. Kemajangan, orang Kelantan panggil kemajangan dah, pelamin. Pelamin. Kemajangan yakni pelamin, tempat orang bersanding, raja sehari. Jadi pelamin itu kalau dalam majlis perkahwinan, pelamin itulah orang pakat nak tengok belakang lah. Tempat yang cantik dihiasi dengan bunga-bungaan, comel, dan orang pakat nak tengok belakang. Di situlah. Jadi pengarang kitab Syekh Ahmad ini, Syekh Ahmad Al-Fatani, dia kata sepatutnya selayaknya kitab dia ini diletakkan di atas pelamin. Kemajangan itu kalau dalam majlis kenduri, pelamin itulah tempat orang nak tengok belakang. Maknanya diletak pada tempat yang nyata, pada tempat yang jelas, bagi orang ramai, supaya manusia suka mengaji kitab dia ni, supaya orang nak mengaji, nak belajar kitab dia, diperpegang dengan dia, dan diterima dengan kitab ini. Setelah dipelajari, diperpegang, kita buat amal dengan kitab dia ni. Wa sammaituha faridatal faraidi fi ilmil aqaidi, dan hamba namakan dia risalah ini faridah. Faridah maksudnya permata yang tunggal. Al-faraidi daripada permata-permata yang banyak. Permata-permata hak banyak tu, hak paling comel sekali tu, yang tunggal, orang tak suku ni, tak tempat hak comel ni,
Itulah kitab Faridah. Faridah, permata yang tunggal, Al-Faraidi, daripada permata-permata yang banyak pada bicara ilmu aqaid. Jadi permata yang tunggal itulah permata yang molek, yang sangat bernilai. Jadi pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani dia bandingkan kitab dia ini seperti permata yang bernilai, yang comel. Apa sebab tu? Supaya orang ramai gemar untuk nak belajar kitab dia. Wa 'ala Allahi ta'ala a'tamidu wa min faydhi fadlihi astamiddu. Dan atas Allah Ta'ala aku berpegang, dan daripada limpah kurnianya aku menuntuti pertambahan. Yakni Syekh Ahmad berharap dengan Allah, mengharapkan dengan Allah, memberi, menunaikan apa yang dia minta. Nasuh kitab dia ini diberkati, dipelajari dan diamalkan oleh orang ramai. Bermula ilmu tauhid itu, apakah dia ilmu tauhid ni? Ilmu aqaid ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktiqadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambil daripada dalilnya. Dalil perhimpunan itu dalilnya yang diyakinkan dalil itu. Maksud dalil yang diyakinkan, dalil Quran, dalil hadis mutawatir, dalil akal. Dan bicara ilmu ini, apakah tajuk tema perbahasan ilmu tauhid ni? Apa tema dia? Dia bicara hal apa? Dan bicara ilmu ini, ilmu aqaid, ilmu tauhid ini pada zat Allah Ta'ala. Membicarakan tentang zat Allah. Zat Allah tu hak mana? Daripada sekira-kira barang yang wajib baginya. Hak tu je. Apa sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah? Misalnya wujud, qidam dan sebagainya. Dan barang yang mustahil atasnya, atas Allah. Benda yang tidak patut, sifat-sifat yang tidak patut bagi Allah. Dan barang yang harus baginya bagi Allah Ta'ala. Walaupun nak cara hak tu je. Artinya perbincangan pada zat Allah, hak ni ya tak kaji macam mana zat Allah. Yang dikajinya apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah. Dan pada segala rasul, ilmu tauhid juga membicarakan pada segala rasul, tentang rasul-rasul. Demikian jua, maksud demikian jua tu sama macam tadi, yakni apa sifat yang wajib bagi rasul-rasul, apa sifat yang mustahil pada rasul-rasul, apa yang harus pada rasul-rasul, termasuk dalam perbincangan ilmu tauhid. Dan pada segala barang yang didatangkan dia, barang oleh Rasul, seperti hari kiamat dan lainnya. Dan membicarakan apakah ajaran-ajaran apa yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul-Rasul, seperti hari kiamat dan lain-lainnya. Sama ada dengan Nabi royak sendiri masa hidup dia, masa hidup baginda, atau kita melalui orang lain. Sahabat, dia dengar Rasulullah beritahu sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat lain. Yakni pada masa
pada masa hidup baginda atau selepas mati baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar sekarang ni. Misalnya sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama raaitumuni usalli." Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Maka para sahabat dia lihat Rasul sembahyang. Kita ni tak lihat dah, baginda sudah mati. Lalu ditakwil dengan sallu kama allimtumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu belajar daripada ulama-ulama, kitab-kitab muktabar, cara-cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang. Dan faedah ilmu ini, apa manfaat seseorang yang belajar ilmu tauhid, dia boleh faham, dia boleh amalkan. Apa faedah, apa kelebihannya? Kelebihannya ialah dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya, mengetahui ilmu tauhid ini selama-lama di dunia dan akhirat. Di dunia dia dapat tenang buat amal ibadah kerana dia mempunyai akidah yang benar. Di akhirat dia selamat. Dia akan dapat dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dimasukkan ke dalam syurga Allah kerana i'tiqadnya yang betul. Dan agama itu, apa takrif agama? Kita kata agama Islam, takrif dia ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia hukum oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya yang mukallaf. Melalui siapa? Allah hantarkan, menfardukan, memberi, artinya kepada hamba dia melalui siapa? Atas lidah Rasulnya yang membawakan mereka itu orang mukallaf yang mendapat, yang beramal dengan agama tadi kepada kebajikan yang kekal. Jadi faedah orang beragama ini, hukum tadi, jadi hukum syarak, agama ini adalah tentang hukum syarak, tentang hukum. Kalau kita belajar hukum, ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus. Jadi segala perbuatan manusia, segala apa yang kita buat, apa yang kita cakap, segala tindak tanduk kita 24 jam. 24 jam ini tidak lari daripada hukum-hukum tersebut. Sama ada wajib, sembahyang 5 waktu wajib, meninggalkan benda yang haram, benda yang Allah tegah haram kepada kita buat benda yang Allah tak bagi. Contohnya sunat, kita buat benda-benda sunat, benda harus. Makruh, kita buat sesuatu perkara, ada kadang-kadang jadi harus. Misalnya harus, benda yang kita boleh buat, nak buat boleh, tak boleh buat tak apa. Jadi hukum-hukum itu diperkenakan, digantungkan kepada segala perbuatan, segala apa yang dilakukan oleh seseorang mukallaf, maka itulah dinamakan agama. Orang yang beragama jadi dia dapat menjaga benda-benda ni. Dia dapat buat benda yang wajib, meninggalkan benda yang haram, mengerjakan sungguh-sungguh benda yang sunat, meninggalkan perkara yang makruh, dan benda yang harus dia buat biar jadi dapat pahala. Benda yang harus, tapi kalau niat dia dapat pahala. Contohnya makan. Kita makan, di samping kita makan, kita niat
Makan ini untuk bagi kuat tubuh badan, untuk nak buat amal ibadah. Jadi makan kita itu dapat pahala. Kita pakai pakaian kita ni, niat untuk nak menutup aurat, untuk membolehkan kita sembahyang dan sebagainya. Jadi dapat pahala. Dan segala tanda agama 4, tanda orang yang berpegang dengan agama, orang kuat agama, apa tanda dia? Apakah dinamakan seseorang itu kuat pegangan agamanya? Ada 4. Pertama, sah i'tiqad. I'tiqad dia, yang kita belajar seperti dalam kitab ini sah, iaitu maksudnya jazam. Jazam yakni yakin. Pegangan hati dia yang kejap, yang yakin, tidak bergoncang dengan barang yang diiktikadkan dia oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi pegangan dia, rukun iman misalnya, orang kata belah-belah mana pun, orang hogeh belah mana pun, dia kemas, tak berganjak. Jazam, yakin, tidak ada padanya syak, tidak boleh kedatangan syak, tidak boleh kedatangan zon, tidak boleh kedatangan waham. Akidah dia kemas, tak boleh orang nak macam mana pun, dia tidak akan berganjak, kemas akidah dia. Kedua, benar qasad, iaitu benar qasad ni menunaikan ibadah dengan ikhlas. Jadi segala ibadah, ibadah yang wajib, ibadah yang sunat, dia tidak buat melainkan kerana Allah Ta'ala, menjunjung titah perintah Allah, kerana Allah suruh dia buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah. Dan Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintah untuk melakukan apa sahaja ibadah kepada Allah melainkan dengan ikhlas, melainkan kerana Allah, melainkan kerana akhirat. Kerana akhirat. Ketiga daripada tanda seorang itu kuat pegangan agama, menyempurnakan janji, iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Jadi segala yang disuruh dalam Quran, segala yang disuruh dalam hadis Nabi, segala yang disuruh dalam kitab-kitab mu'tabar, hendaklah kita lakukan. Sungguh-sungguh kita lakukan. Keempat, tanda yang keempat seorang itu beragama, ketiadaan melampaui sangka. Sangka ni orang Kelantan kita ni, sempadan, had. Tidak melampaui had, sempadan yang ditetapkan oleh Allah. Iaitu, maksudnya apa? Meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Jadi kalau ada 4 pada seseorang itu, maka seseorang itu dikatakan seorang yang kuat beragama, seorang yang bertakwa. Dan melengkapi agama. Masuk dalam lafaz agama itu apa? Melengkapi agama, masuk dalam lafaz agama itu atas 3 perkara, iaitu Islam dan iman dan ihsan. Ihsan
ikhlas buat ibadah kerana Allah semata-mata, itu ihsan. Dia akan huraikan. Bermula Islam, satu persatu. Bermula Islam itu, makna apa gak Islam? Seorang itu dinamakan Muslim. Orang yang beragama Islam dia panggil Muslim. Apakah yang dikatakan Islam? Mengikut dan menerima oleh zahir anggota kita ni. Oleh zahir seseorang, maksudnya kita buat dengan anggota kita, akan barang yang mendatangkan dengan dia dengan barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama dengan darurah. Hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui dengan darurah. Artinya maksud apa ketahui dengan darurah ini? Dengan ketiadaan fikir dan bicara. Maksudnya apa? Seperti 2 kalimah syahadah dan sembahyang. Artinya apa sahaja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semua orang faham, yang orang semua mengaku faham dengan mudah dan orang biasa dengar, wajib dia ikut, wajib dia terima. Seperti 2 kalimah syahadah, semua orang tahu belaka, dan sembahyang semua orang tahu belaka. Dan dikehendaki dengan mengikut. Apa maksud mengikut dan menerima itu? Maksud apa? Mengaku, iaitu mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu, yakni zahir seseorang itu menerima oleh zahir seseorang akan barang yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada menolakkan dia. Dia tidak engkar. Dia tidak engkar akan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, walaupun dia tak buat, misalnya, tapi dia tidak engkar. Seperti meninggal dia seseorang Islam akan sembahyang. Dia tinggal sembahyang tu dengan sebab malas, dengan sebab hawa nafsu, bukan tiada dengan sebab engkar. Masih lagi Islam. Dan umpamanya sama seperti itu, meninggalkan perkara yang wajib selama-lamanya. Selama-lamanya ini bergantung dengan meninggalkan sembahyang. Contohnya meninggalkan sembahyang seumur hidup. Contoh dia seumur-seumur. Jadi maksud selamanya itu, jika seseorang itu contohnya meninggalkan barang yang disuruh oleh Allah, atau dia mengerjakan barang yang ditegah oleh Allah selama-lama, misalnya sekalipun dengan sebab berahi nafsu dia, malah dia, tiada dengan i'tiqad akan harusnya. I'tiqad dalam hati dia tak ada. Ni aku tak semaya ni, dalam hati dia tak, jangan kata dalam hati dia tak apa ni aku tak semaya, tak boleh. Dalam hati tak boleh, tidak boleh i'tiqad, harus dia buat benda tu. Misalnya benda yang ditegah oleh Allah, dia buat, tetapi dalam hati dia jangan mari, jangan i'tiqad dalam hati dia tak apa dia buat ni, harus dia buat ni, tak boleh. Tiada dengan i'tiqad akan harusnya.
tetapi berdosa dengan sebab kedua-duanya. Sebab Allah fardukan, dia tak buat, berdosa. Allah larang, dia buat, berdosa. Dengan sebab berdosa, maka dimasukkan ke dalam neraka dengan qadar dosa. Dengan qadar dosa tidak buat perkara wajib, ataupun qadar dosa dia buat benda haram. Tapi jika dia mati dengan syarat dia mati dalam iman, apabila dia mati dalam iman dan Allah mengampunkan dosanya setelah habis qadar dosa kedua-duanya itu, maka dikeluarkan dia daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga selama-lama. Jadi seseorang Islam Muslim itu pada hukum dunia, misalnya ada seseorang itu dihukumkan Islam pada hukum dunia, tetapi jadi kafir pada hukum akhirat. Macam mana? Jika dia mengaku, mulut dia mengaku Islam, mengaku Islam, tetapi hatinya ingkar. Hatinya ingkar, mulut terima, hati tak terima, maka diperlakukan baginya akan hukum-hukum Islam di dalam dunia ni. Di dunia ini, atas dunia ni, dia kena dikira orang Islam. Sebab apa? Kerana beramal dengan zahir mulut dia, seperti nikah kahwin, boleh jadi wali, halal sembelahannya, tetapi dimasukkan ke dalam neraka kerana ingkar, hatinya. Dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Rukun Islam, benda asas dia sebelum masuk kepada tajuk dia cerita benda paling asas dulu. Pertama daripada rukun Islam, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, dan bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Maksud bersaksi tadi, mengaku dengan lidah dia, mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Sekali, mengaku dengan lidah, membenarkan dengan hati. Dan ini rukun yang pertama ni tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk agama Islam. Jadi orang-orang yang bukan Islam, yang tidak dilahirkan dalam Islam seperti kita ni, orang-orang yang tidak Islam, apabila dia nak memeluk agama Islam, nak masuk agama Islam, maka dia kena mengucap 2 kalimah syahadah di luar sembahyang. Luar sembahyang. Kalau kita orang Islam asal, kita ni dilahirkan Islam asal, tidak wajib mengucap 2 kalimah syahadah di luar sembahyang. Terpada cukuplah dengan mengucap dalam tahiyat semasa kita sembahyang. Tetapi kalau orang yang nak memeluk agama Islam, mesti dia mengucap 2 kalimah syahadah di luar sembahyang. Mula-mula sekali tu, barulah dia diiktiraf sebagai seorang Islam. Kedua daripada rukun Islam,
mendirikan sembahyang yang 5 dengan cukup rukun dan syaratnya. Apabila cukup rukun dan syarat, maka dia dikatakan mendirikan sembahyang, lepaslah dia daripada azab neraka dengan sebab sembahyang, kerana dia telah menjunjung perintah sembahyang. Ketiga, memberi zakat, mengeluarkan zakat. Keempat, puasa bulan Ramadan. Kelima, haji akan Baitillah bagi mereka yang kuasa kepada haji akan jalan. Jadi orang yang mampu untuk menunaikan ibadat haji, mestilah dia melakukan ibadat. Bermula iman itu siapa stesen molek dah. Jadi alhamdulillah, semoga Allah memberi petunjuk dan hidayah, membimbing kita dapat memahami isi kitab ini insya-Allah, dan dapat kita amalkan, dan insya-Allah dapat kita sampaikan kepada orang lain pula. Semoga Allah memberkati ilmu kita dan dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang menjadi bekalan kita untuk di akhirat nanti. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.